Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya, Pajero Live. Okey, video kali ni agak istimewa. Kenapa? Disebabkan saya menunggang motosikal untuk mencari tempat-tempat yang menarik lah, untuk hujung-hujung minggu macam ni. Okey, so Pajero saya simpan dulu. Kenapa? Disebabkan RON 95 dapat 200 liter sahaja. Jadi saya simpan untuk trik-trik penting untuk guna Pajero nanti, disebabkan saya ada kerja-kerja jauh nanti. Saya akan menggunakan Pajero lah untuk buat kerja. Jadi untuk video-video santai macam ni saya tak nak membazir, jadi saya naik motor sahaja untuk update dalam YouTube saya punya video. Okay, so sebenarnya saya tak berminat naik motor. Saya takut, bukan takut, tak biasa. Jadi saya mencuba juga. Ini adalah kali kedua saya ride, boleh kata jauh, walaupun tak jauh mana dalam 34 km saja untuk ke tempat. Okay, pagi ni pukul 8 pagi member saya ajak pergi round area Pantai Seri Tujuh, Pantai Genting, sambil-sambil cari nasi belauk lah. Jadi saya on saja ikut. So ni adalah trip kedua menggunakan motosikal lah untuk saya update saya punya video. Okay, so saya menaik flyover ni untuk menuju ke sebelah sana, iaitu daerah Tumpat. Okay, di depan saya tu ada KB Mall. Ni adalah tempat ikonik rakyat Kelantan shopping. Sebelum Aeon Mall lah. Tapi sampai sekarang memang ramai dekat KB Mall tu. So ni adalah flyover. Dekat bawah tu adalah bandar-bandar Kota Baru lah, di pusat bandar. Jadi naik motor ni sebenarnya agak best, disebabkan kita dengan alam sekitar lebih dekat kontak dia. Contoh macam bau, rasa angin, deruan angin di muka, di badan, rasa macam lebih dekat dengan alam. Tapi lebih best naik kereta lah, disebabkan ada aircon, ada lagu apa semualah. Lebih enjoy. Tapi ni pun why not. Jadi baru saya faham kenapa ramai suka menunggang motosikal. Kos murah, lepas tu dia memudahkan kita lah untuk menyinggah. Jadi minyak saya dah ada 2 bar. Kita isi dulu di Petronas di depan sana nanti. Okay, stay tune. Okey, jadi saya isi RM10 sahaja. Dah penuh tangki. Saya tak tahu sebenarnya motor ni berapa liter untuk penuh. Sebab saya jarang sangat naik motor ni, dah pun dalam setahun lebih, dekat 2 tahun. Mileage baru 2000. Tu pun jalan pergi camping hari tu. Jadi kita menuju ke pantai melalui Pasir Pekan ni. Slow, steady. Kita nak jaga kita punya keselamatan. Tak perlu rushing nak racing apa semualah. Tu bukan saya punya minat, bawa laju-laju. Jadi motor yang saya pakai ni jenis Boba, jenis cafe racer macam tu. Jadi tak sesuai untuk speed yang pelik-pelik lah. Jadi motor saya hanya minat motor macam ni disebabkan dia ada karakter dia sendirilah. Nampak klasik, nampak adventure, macam Pajero saya. Jadi yang motor macam ni je saya berminat untuk memiliki. Tengah orang dia minat
skuter, dia minat MT ataupun sport bike. Jadi saya memilih motor yang jenis ada karakter tapi tidak laju sangat, tidak slow sangat, ada. Nak speed kita ada, nak memotong kita ada speed. Jadi agak best juga sebenarnya dengan bunyi exhaust dia, dentuman jantung, sampai terasa dekat jantung dia punya dentuman tu. Kalau dengar, tengok video-video saya sebelum ni. Jadi kita menuju ke pantai. Dah nak sampai dah pun, mungkin dalam 15 minit lagi. Saya dah menghampiri lokasi berdekatan dengan laut. Jadi sebenarnya bila kita masuk area-area macam ni, dia ada satu bau yang tersendirilah. Teringat saya masa pusing Malaysia hari tu, setiap tempat dia ada aura dan baunya yang tersendirilah. Okey, so dah nak sampai ke 5 minit lagi, nak sampai di lokasi yang pertama, iaitu Pantai Seri Tujuh. Akhirnya kami sampai di tempat yang pertama, iaitu Pantai Seri Tujuh. Okey, kalau nak datang sini search je Pantai Seri Tujuh, memang akan tuju dekat sini. Memang cantik, memang lawa. Bunyi-bunyi alam macam pokok-pokok, burung-burung, angin, tiupan angin, bau laut, memang terapi minda. Memang syok, memang tenang, memang indah. Memang korang perlu datang dekat sini untuk merasai sendirilah suasana macam ni, pemandangan macam ni. Memang cantik, tak dinafikan. Serius, boleh search Pantai Seri Tujuh. Boleh datang bersama family ataupun kawan-kawan lah. Jadi ni adalah trip kedua, trip motor saya ni. Rasa macam berbaloi pula datang pagi-pagi dekat sini. Ikan pun banyak dekat sini. Kalau nak mancing tak ada masalah. Macam ikan sebesar tapak tangan memang banyak. So bila sampai dekat sini, apa lagi? Kita shoot satu gambar tanda kenangan. Crack satu. Okay, so perut pun dah lapar, kita pergi cari makan lah pula. Okay tu. Habis saya, macam makan. Paru. Alhamdulillah, makan pun sudah. Jadi pendekatan kami makan tadi ada sebuah stesen kereta api, KTM Tumpat. Okey, di sini dulu tempat arwah atuk saya bekerja dan saya tak pernah pergi lagi, tak pernah sampai lagi dan tak pernah tengok lagi stesen kereta api Tumpat ni. So alang-alang ada masa ni kita singgah sekejap, kita nak tengok macam mana stesen kereta api dekat Tumpat ni. Jadi kita dah sampai di KTM Tumpat ni. Stesen dia agak baru bagi saya. Dan apa yang saya tahu pasal stesen ni adalah depo terbesar selenggara kereta api pada zaman dahulu, ketika masih lagi menggunakan teknologi lama untuk kereta api itu sendiri. Dan dia ada platform yang boleh berputar untuk pusing kepala kereta api itu sendirilah. Dan satu lagi fakta, stesen ni dibina khas untuk mengangkut bahan mentah daripada bumi tanah Melayu ni kepada pihak British. Dia dibina oleh mereka, itu yang saya tahulah. Jadi dia ada rumah api dan ada benda-benda legend, benda-benda lama masih ada dekat dalam tu. Saya tak boleh masuk disebabkan kena ada pas ataupun buat surat untuk buat dokumentari. Kena ada kebenaran. Ni kereta api daripada Tumpat, daripada Pasir Pekeh, akan sampai dekat sini.
Waktu solat jemaat dah nak sampai, jadi saya teruskan perjalanan balik. Saya akan perbanyakkan lagi video-video macam ni dengan lebih detail lah, lebih lengkap, lebih proper. Dan saya lalu tempat tadika saya dulu ni, dah 26 tahun dah. Masih lagi ada, saya pun tak sangka. Dah cantik lah, dulu kayu je. Okay, jumpa di next video. Assalamualaikum.